Syida Melvin ni ada share lagi sesuatu yang menarik perhatian kat media sosial. Kali ni dia share petikan yang macam bagi bayangan je lah, yang dia dengan bekas suami takkan buka aib masing-masing walaupun dah tak sehaluan. Petikan tu berbunyi macam ni: kita sudah selesai. Aibmu aku jaga dan sebaliknya kamu jaga aibku. Jangan menghina satu sama lain di belakang. Ingat ya, kita pernah sebahagia itu sebelum akhirnya kita berpisah. Semoga aku bahagia di jalanku dan kamu bahagia di jalanmu. Sesakit apapun perpisahan kemarin, aku tidak pernah menganggap kamu jahat. Memang masanya sudah habis. Wah, deep betul petikan ni. Ramai pula tu netizen yang setuju dengan apa yang Syida share ni. Diorang rasa lagi baiklah kalau tak buka aib pasangan ni kat umum demi kebaikan semua. Korang ingat tak, sebelum ni peguam Syida dah sahkan yang dia dah failkan cerai dengan suami dia, Syafiq Azim, pada Disember lepas. Walaupun dah cuba nak berdamai, tapi Syida nekat juga nak teruskan penceraian tu. Untuk rekod, Syida yang berumur 29 tahun, kahwin dengan Muhammad Syafiq Azim Shaheen, 37 tahun, pada 19 Januari 2019. Walaupun dah berpisah, sikap Syida ni patut dipujilah. Semoga hubungan lepas berpisah ni harmoni lah ya. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.